Baik, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali lagi ke dalam Danny Zone. Ramai duk tanya aku, bang, bila nak buat video baru, bang, bila nak buat video. Saya sampai tak lalu nak makan sebab tak ada video abang yang baru nak tengok ni kan. So, jadi berbulan-bulan kita cuti, this time kita kembali lagi dalam episod yang baru. Cuma kali ni kita berbeza sikit, tak ada motor, kita lebih ke arah nature. So, apa lagi? Jomlah kita tengok. So, kat sini akan ada banyak aktiviti outdoor. Apa yang ada, sekejap lagi kita tengok. And sekarang ni aku nak pergi register dulu, ambil tiket. Let's go. Hai. Tik nama. Okay, Danny nombor 8. Oh, semua sama eh? I see. Sekali ganda Okay. Wow. So, apa lagi kita? Mari. Pukul 9.30 sudah. Kisah ni bermula pada suatu petang yang indah di mana aku sedang menikmati buah durian aku cicah dengan teh ais. Tiba-tiba aku terima satu panggilan daripada seseorang yang menyatakan, Danny, jomlah kita pergi ke Tedom Hill. Kat mana? Dekat sebelah Selangor sana, dekat-dekat dengan Sepang. So, aku pun macam, ya tak ya, jomlah kan. Sebab apa? Dia kata dia nak sponsor aku. So, this time aku datang atas sponsor dan sponsornya adalah GM Ahmad Fuad Ismail daripada agensi Profession Legacy Great Eastern Takaful. So, ini bukan sponsor semata-mata sponsor, tapi mestilah ada lah kerja-kerja yang aku nak kena buat. Takkan aku nak semua cerita dalam ni. Mampus lah kan. So, jadi aku pun datanglah daripada Penang sampai ke sini. So, kalau hampa nak tahu tempat ni 45 minit je daripada KL. So, hampa dah boleh menikmati resort yang penuh dengan tema buluh-buluh ni. Banyak buluh ni lah. Okay, jangan risau, buluh-buluh ni tak miang. So, semuanya sudah tersusun cantik untuk hampa menikmati saja pemandangan yang hijau macam ni. Tak adalah hari-hari duk main handphone, scroll TikTok, scroll Shopee kan. So, kali ni kita tengok benda-benda alam nyata, alam semula jadi. So, apa lagi, jom aku nak bawa hampa masuk ke Tedom Hill. Apa yang ada kat dalam ni? Now kita dah pun registered and sekarang kita nak ready untuk pecah-pecah group and plus minus. Kita akan mula main game. Macam-macam game ada. So hampa tunggu saja. Memang syok gila. Tu, punya ramai. Kita akan start dengan 4 aktiviti dulu. Aktiviti darat. So, kan ada 4 kumpulan. Kita akan start dengan ATV, flying fox, archery dengan go-kart. So, yang main satu boleh keluar dia. So now kita pun dah ready pecah-pecah group and bla 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 and so on. Alright. Thank you. Group 1 air tinggal sini. Tengok. Yang saya pegang ni. Dia mencengkung kan? Yang hijau ni ke depan. Tengok betul-betul. Cengkung hijau kat depan. Okey. Depan mencengkung ni kan. Cara masukkan dia senang saja. Dari yang besar ni terus pergi yang ke kecil. Oh, sudah. Macam masuk pakai Suar, pakai suar. Pesawat. Okey, masuk. Yang ni pun sebelah sini lah Ya. Pakai susah penuh. Kalau tak nak main, Kenapa? Takut? Ada insurans tak? Kalau jatuh? Tak payah takut. Tadi saya boleh tolong. Yang akak ni salah. Kan? Dah buat hibah ada beritahu. Yang mereka semua. Stop. Dah check? Okey, sekejap. Okey. Ni dah. Bakar petang pun. Dia teroleh dulu ni. Kita geng engineer. Allah Akbar, sorry. Kita geng engineer. Engineer putih. Okey, boleh ambil helmet. Engineer Engineer. Putih engineer. Kalau siapa tu? Kuning ke? Ni, ini hitam. Tak muat. Ini macam helmet MS So, helmet kontraktor dah pakai. Okey. Alright, jom. Let's go. Bye, doakan kami. Full. Ha. Ha.
Nasib baik aku pegang. Off-road siut. Off-road weh. Gila-gila. Aduh, tak dah apa-apa lagi. Habis dah. Habis dah. Jom. Jom. Alhamdulillah kita dah pun berjaya hiking around 800 meter dari paras laut. Kami mengambil masa lebih kurang 5 minit je sampai atas. Memang kaki kami memang power gila lah. Let's go. Tu tengok tu. The nice view. Itulah sekejap lagi terjun kan. Zap situ sampai kat tengah kita berhenti. Naik sampai atas. Bagaimanalah agaknya nasib aku selepas ini ya. Mari kita mengundang dulu. Menikmati hari-hari terakhir. Tiba. Ada dua yang berwarna hitam ni. Ini dipanggil puli tandem. Puli tandem ni dia boleh menampung seberat 25 km bersamaan dengan 2,500 kilo. Jadinya kita pakai dua. Dia boleh tampung berapa kilo? 5,000. Tak ada yang berat 5,000 kan? Okey. Bila siap pemasangan ni nanti, keadaan kita akan tergantung seperti ini. Ya, bila kita nak fly. Bila kita terpegang puli pula, auto jari kita akan putus. Kena elok-elok. Mana yang harus kita pegang? Ini, yang berbentuk Y ini sahaja. Ya? Kalau rasa confident boleh lepas dua tangan. Kalau rasa tak confident boleh pegang. Ya? Tak dibenarkan kepala ke bawah, kaki ke atas. Itu tak dibenarkan sama sekali. Now tengah tunggu giliran and untuk fly. Flying frog. Semua yang tengah-tengah menunggu giliran lah tu. Tengah tunggu giliran. Sampai sana tu. Nampak? Untuk game kita yang first ni, kita terbang dulu Flying Fox. Kenapa Flying Fox? Kenapa tak Flying Cow ke Flying Elephant? So, tolong bagi aku jawapan dekat ruangan komen. So, first kita punya aktiviti adalah Flying Fox, yang mana dia sangatlah beginner friendly. Siapa yang takutkan ketinggian, so jangan risau, dia taklah tinggi mana dan very safe. Sebab dia punya equipment and everything sangat-sangat safe. Cuma jangan pernah buat aktiviti-aktiviti seperti kepala kat bawah, kaki kat atas and so on bla bla tu, pegang benda yang tak sepatutnya pun agak berbahaya. Dan paling penting, jangan pegang handphone sambil record. Kalau tak akan jadi macam kakak ni. Dia pegang botol, nasib baik dia pegang botol. Kalau dia pegang iPhone 17 Pro Max bayar dekat Maxis bulan-bulan selama 24 bulan, mungkin akan terjunam berkawan dengan ikan dalam tu. Sedikit pesanan khidmat masyarakat kepada anda yang sedang menonton video aku hari ini. Make sure jangan datang waktu pregnant, ataupun kalaulah anda seorang yang berpenyakit seperti malaria, gout dan tapioka dan seangkatan dengannya, tolong jangan join. Yang tak pasal-pasal ada pula yang naik ambulans tak sempat terbang terus pergi ke hospital. Tapi kalau dah ketegak sangat nak terbang juga dekat sini, boleh jangan risau, hampa tekan saja link di bio tu untuk redirect kepada Tandem Hill Resort untuk hampa tengok harga dan apa saja aktiviti yang berada di sini. Tapi bayar sendiri lah, tak ada sponsor-sponsor aku. Hampa bayar sendiri lah no. So apa-apa pun boleh check link di dalam bio yang aku sediakan di bawah. Dah tapi aku pula. Okey. Duduk, hulur je kaki tu. Hulur je naik depan. Okey. Okey. Okey, 1, 2, 3. Yes. Yes. Okey. Okey, naik atas kursi tu. Nak atas kursi. Okey. Okey. Terima kasih.
Nice lah. Nice kan? Walaupun 10 saat yang berharga. Alhamdulillah, rasa bersyukur hidup ini diberikan walaupun sekali sahaja. Rasa hidup lagi lah. Alhamdulillah. Masih bernafas. Nice. Pergi komen sikit, apa dia ni, ucapan sikit. Bawah, video lah. Alhamdulillah, kami baru saja melewati saat yang genting, yang paling menakutkan dalam hidup. Alhamdulillah, bersyukur dengan hidup ini. Anda kena cuba. Selesai tadi satu game, kita nak pergi ke go-kart pula. Bukan add to kart, go-kart yang hampa racing tu. Let's go. Tu dia. Kita nak fighting, racing. Masak lah hampa. So untuk aktiviti kita yang kedua ni adalah go-kart, di mana dia adalah satu game yang sangat friendly bagi sesiapa yang nak main first time ataupun takut-takut accident ke langgar sana sini. Ini adalah tempat yang sesuai sebab dia punya track sangatlah kecil dan sangatlah friendly. Jom, sebelum kita nak start game kita, aku nak make sure hampa jangan buka volume kuat sebab video ni mengandungi jeritan-jeritan luar batin yang pecah anak halkum. So slow sikit so volume tu. Pokok ni time aku tengah fly drone lah, dia nak lalu depan muka. Ready. Mari kita race. Right. Pakai seat belt. Okay. Alright, bismillah. Okay, starting kita lambat sikit. Tapi tak apa. Woo! Woo! Ha! 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 Maka aku tepi dulu. Kita pindah. Nampaknya saya ditinggalkan begitu jauh sekali. Kau sabar kejap. Kau sabar. Aku pasti legan dia. Ya! Kita tekan sampai berdiri. Pimpin. Oi, ambil kotak. Terbabas! Mari kau. Memandu dalam pengaruh alkohol. Cuba main kotor. Banyak.
Wow, wow, wow. No! 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 Wow! 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 Gila. Memang menang lah. Main dengan racer-racer ni. Mana boleh kalah? Allah. Mantap. Racing. Sekali lagi aku minta maaf atas jeritan batin yang pendengar sebentar tadi. Tapi aktiviti kita yang seterusnya ni lagi seronok, lebih santai di mana kita akan bermain ATV dan sekali lagi aku nak cakap dia adalah suatu aktiviti yang selamat dan user friendly. So jangan risau lagi, satu lagi dia tak memerlukan lesen. So kalau bagi hampa yang tak ada lesen ke, lesen mati lupa nak perhidup, yang saman bertunggak-tunggak sampai tak boleh nak renew lesen, hampa jangan risau, permainan ni tak perlukan lesen sebab tak ada JPJ ataupun polis buat roadblock. So kepada makhluk-makhluk yang selalu tumpang member pergi kerja tapi tak reti nak bagi duit minyak, so ini adalah langkah pertama hampa untuk belajar bawa motor dan mungkin juga untuk boleh bawa kereta sebab dia bentuk dia macam motor dan macam kereta sebab ada 4 tayar. So kita panggil dia motorcat. Motor kereta. So apa lagi? Jom. Okay, now kita nak ATV pula. Wow. Ini cara masa hidup bos Okay. Nah, Okay. sini hold. Minyak mau habis. Minyak ada. Hold. Boleh. Alright. Apa ke benur teruk no? Apa masuk kampung orang baik? Masuk kampung baik. Ni bukan outdoor ni, baru masuk kampung. Gila bapak lah. Wah. Tak boleh laju sebab keadaan di hadapan agak perlahan. Banyak kontena berat. And kita memang tak boleh nak tekan sangat lah. Memang kalau ikutkan ATV ni dia punya cc 250 cc. 250 cc pun tak boleh nak wheelie lagi ni. So the problem is benda ni dia bukannya pakai throttle dekat sini tau. Dia throttle dekat sini. So aku tak boleh lepas. Kalau aku lepas dia mati. So kena jalan. Tekan kat sini. So tangan aku kat sini dah lock. Kalau tak nanti enjin mati. Aduh lemah. Ni masih lagi dalam kampung orang lah. Tapi adalah rasa-rasa dia punya adventure tu pasal main dalam air kan. Kita main lompat air kat sini.
Terbalik ekstrim. Abang ni memang saja-saja nak bagi dia jadi ekstrim main kat sini. Supposedly kat sana kot. Dia sengaja nak bagi tambah ekstrim. Yelah aku yang cakap tadi kan. Nak ekstrim lah. Nak dapat kau ekstrim. Oh, bahaya tu. Bahaya. Mari. Wow. Member terbabas? Oh, terbabas. Jimat minyak. Lengur kan? Benda tak ada kira. Ah! Wow. Ini macam meronda dalam kampung je ni. Laju lah sikit. Oh, awak berada. Terbabas. Ha. Awak tu. Kalau nampak video ni macam laju, sebenarnya tak laju pun. Aku rasa dalam around 5 km per hour, 10 km. Nak kata 100 tu dah lah. Alah, tak adventure-nya. Nak adventure. Tak adventure betul. Wow. U-turn pula. Alah. U-turn lah. Belum apa-apa dah U-turn. So kepada konten-konten creator yang nak datang ke sini nak buat video, ambil gambar and so on, sini memang ada a few scenery yang sangat cantik di mana guide ni akan bawa hampa mai ke sini, ronda-ronda, tengok kawasan dan sambil-sambil bergambar. So dia punya package memang complete. Bagi orang-orang yang suka adventure, suka lompat sana, terbang sini, terbang sana, mungkin akan berfikir dua kali sebab dekat sini dia punya track very user friendly. Mungkin juga kita boleh katakan sebagai family friendly. So kepada bapa-bapa, ibu-ibu yang nak bawa anak-anak merasai pengalaman ATV yang sedikit ekstrim, ya, sini adalah tempat yang terbaik untuk hampa bawa anak-anak hampa mai sini. Sebab ini tempat yang tidak berbahaya dan dia boleh rasa nikmat hidup buat kali pertamanya naik ATV. So kepada konten-konten creator, bolehlah buat macam aku ni. Beli drone mahal-mahal tapi tak guna, baik kau pergi buang dalam tasik kat sebelah ni. Okay, so hampa pasang je drone, tekan tracing, dia akan follow je hampa. Jangan risau, dia tak akan terjun masuk dalam sebelah tu. Okay, beli dan pakai. Aduh. Konten punya pasal apa kena tinggal. Lambat. Oh. Accident. Awak tak ada? Video kau dah? Ada orang lain. Oh, kami full set up. Nanti share tau video. Ay, banyak, don't worry. Banyak. Takut tak terdownload. Tak terdownload. Banyak. Jangan risau. Hampa ready memori saja. Yang tu risau.
Salah satu riwayat sahih Imam Bukhari dan Muslim mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, ajarilah anak-anak kalian berkuda, bermain pedang, berenang dan juga memanah. So this time kita bermain memanah tapi bukan untuk perang tapi just for fun and for experience. Kita dah settle ATV. Now kita nak memanah hati awak. Tiba. Atlet sukan yang kena buang. Belum sempat interview dah kena buang ni. Apa? Ambil tarik 1 2 dah. Kan? Tadi pegang salah ke kan? Terbalik macam tu. Jangan macam-macam. Tarik tapi waktu tarik tu jangan pegang benda ni. Jangan pegang apa? Dia punya apa? Anak panah ni, pegang dia punya tali je. Lepas tu make sure lubang tu tala ke ni. Salah ke mana? Tala ke arrow pula. Dia punya tu lah apa benda ni. Jangan ambil video. Apa je? Dah gaya dah. Okey, bagaimana perginya? Masya Allah. Pergi jiran sebelah. Silap. Now kita nak memanah pula. So you see. Bull ice. Warna merah. Dere tu ni. Mesti. Memang dilahirkan sebagai pemanah. Nanti kalau kena perang, insya-Allah aku paling belakang. Okay. One more time. Okay. Bow seberat 170 pound. Bila kita tarik, kita memerlukan tenaga 100 orang. Dan accuracy. Fokus. Shoot. Dia patah balik. Aku nak balik. Dia patah balik. Weh. Macam mana dia boleh patah balik? Awak DM aku bodoh. Macam mana boleh patah balik? Aku risau. One more time. Let's go. Kenapa dia nak pergi dekat luar? Why? Melekat dekat rim. Last. The last one. Ni kak. Tarik kuat. Ni kan. Ya Allah, tak kena aku ni. Tekan ni je. Okeylah. Di situ saja saya sudah pencen. Bye. Kita dah settle empat acara. Yang pertama tadi lari dalam gundi, bawa bola pingpong dalam sudu. Bukan. Sorry. So, kami dah settle empat game. Actually ada lagi game after this, which is maybe kita akan kayak, rafting and platform jumping and so on and everything. Kita akan basah bersama-sama. So, now kita makan dulu. Lapang dah ni. Lah pun dah pukul 12.30. Kita pergi makan dulu, jom. Kita dah cah 1, 2, 3, 4. Okey, kita dah cah semua. Jom kita makan. Jom, Bok. Yang lu cakap apa? Kita mesti mereportkan segala yang berlaku. Mantap. Mari. Lapar po. Apa ni? Makan angin. Ini kita panggil makan angin kawan-kawan. Makan angin. Ingat orang belakang. Tu, ingat orang belakang nah. Ingat orang belakang. Oh. Cik nak cari bulu-bulu. Ni lemang ni. Lemang. Ni lemang. Lemang.
Masih raya kita ya. Makan dengan 15 kan. Oh. Mau main? Ha? Mau main? Main. Kami gokai tak main lagi. Dia kalau waktu main kita kena main. Waktu kerja baru kita main. Oh. Macam tu lah. Sekejap, macam salah. Waktu kerja baru kita main. Waktu kerja baru kita main. Kita makan dulu nasi bambu. Makan dekat bistro bambu, makan nasi bambu. Memang semua bambu team lah. Okey. Ikut tema. Aduh, abang tak makan bang? Sah pada. Happy birthday to you. Birthday pula. Dapat kek. Yang penting dapat kek. Oh, kita dah makan, solat, mandi. Tak mandi. So now kita nak pergi main ayak pula. Main ayak. Basuh. Hai. Halang kan? Halang. Basahkan je terus. Dah datang tak basah rugi. Baik. So now kita berada di tengah lautan samudera. Okey. Kita akan pergi ke benua lain lah. InsyaAllah. Dah sampai nanti. So ni semua adalah mangsa-mangsa Titanic yang karam. Okey, kita dalam usaha untuk menyelamatkan lah. Ya. Nampak? Kita perlu menyelamatkan mangsa-mangsa wreckage. Okey. Semoga mereka tabah. Macam mana? Okey dah, langsung bantuan sampai. Kat sini ada seorang lagi nak masuk, man? Bawa dia balik tu. Bawa dia balik. Kembalikan dia kepada habitatnya. Okey. Kita sambung perjalanan kita. Tan 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 nang nang tan nang 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 tan tan nang 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 tan 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 nang nang. Kita datang menyelamatkan rakan kita. Laju cepat Okey, mari. 1, 2, 3. Mantap. Next. Kuat lentang. Punya tak best. Aku memang ada darah-darah nelayan ni. Kita menyeberang, ayuh. Sengitlah sikit. Ni kalau pergi kelas memandu dalam air ni, SpongeBob terror je lah. Kita berada tengah-tengah laut ni, laut yang buatan ni. Main kayak untuk basah-basah. Aku rasa ni adalah aktiviti yang terakhir. Mungkin lepas ni aku akan pergi mandi-mandi lah kat sana. And afterward akan habis balik mandi, kita akan pergi dinner pula. So maybe dinner tu tak included dalam video ni, but apa pun mungkin setakat ni saja video kita. Okay, mungkin setakat ni saja video kita. Tapi
just enjoy the ride. Best, kena try. Ini hidup. Kita kena belajar, kita kena lawan. Okay, jom. Saya lemas. Tolong. Okay, so dah mandi, dah segar bugar. Jom kita balik. So, itu saja kita punya game hari ini. Basah pun dah, main pun sudah, makan pun sudah, semua sudah. Now kita nak balik. So apa pun, terima kasih stay sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, subscribe. Macam biasa. Bye. Apa khabar gaming?